Calik. Mana boleh Hi guys, welcome back to the channel Ade. Habis dah ni orang susah kali. Saya tahu saya takkan kena reject. Alright guys, kita bersama saya Anik Magani je, Papa Mak Latte, Ganu je, penyu. Alright, so guys, hari ni kita bersama family game lagi. Semalam saya ada buat konten masak-masak dengan Papa. Jadi hari ni Mang Aboh ada sampai and kita akan buat game family. Di mana Masak-masak kau? Bukan masak-masak bang, malam-malam bang. Okay, jadi hari ni kita nak main game dia bang. Game teka-teki ya? Teka-teki. Kenapa? Boleh. Apa? Boleh je. Teka-teki negara, negeri, buah ataupun pantung-pantung, tak kira lah. Oh, Aboh ada pantung. Cabaran. Ada kena main JJ hari ni. Okay guys, jadi hari ni kita akan main teka-teki. Game apa orang cakap? Common AI team yang dulu. Bukan common, normal content. Okay. Kita mengimbau balik yang dulu-dulu bersama family. Yep. Okay. Kalau tak dapat jawab macam mana? Tak dapat jawab, kita kena calik. Calik. Okay, jadi tanpa membuang masa, jom kita start. Okey, Hamzah. Soalan pertama, dia ada banyak kaki tapi dia bukan binatang. Dia lalu ikut landasan tapi dia bukan kereta api. Apakah dia? Zip. Benar sekali. Okey, Afiq. Dalam banyak-banyak kuih apa yang orang makan tepinya saja? Tengah dia orang tak makan. Donat. Donat. Ambil naik, ayah. Donat. Benar sekali. Donat. Okey. Soalan seterusnya, dengar. Bila masa yang anda teruskan ketika merah, lepas tu berhenti ketika hijau? Bila masa yang anda teruskan ketika merah tapi berhenti bila hijau? Berhenti bila terus bila merah, berhenti hijau. Minta kelu kan? Kira. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Merah kita geruk, hijau kita berhenti. Apa? Clue ni pun tak tahu kau ni. Clue dia. Mana boleh ni minta clue lah. Apa? Clue susah. T. T. 5. Sabarlah. Mana T? 1. Kau boleh jawab lagi. Okey, ambil mic. Okey, dengar jawapan dia. Tembikai. Benar sekali, tembikai. Okey. Balik. 1. Okey, senang ni. Dalam banyak-banyak kuih apa yang bukan kuih? Kuih apa yang bukan kuih? Banyak-banyak kuih apa yang bukan kuih? Tai itik. Kuih. Tak tahu. Kau yang lain tu gila ya. Okey. Soalan lama. Soalan sama. Dalam banyak-banyak kuih apa yang bukan kuih? Kuih tiaw. Benar sekali. Mudah sikit soalan mak. Mudah. Ni mah. Gapo? 5. Apakah benda yang bila kita cari susah tapi bila kita jumpa kita buai dia? Ketika dicari, dengar. Ketika dicari, salah senyap. Oh no, belakang senyap.
ketika dicari memang susah nak dapat. Tapi bila dapat kita buat dia. Bayang. Jalin. Mak mana boleh kat? Oh, apa? Kita dengar jawapan apa? Asal Abah tahu. Tak tahu. Nah, next. Game. Oh, no. Kita cari ni. Bila kita jumpa kita buat dia. Kita cari sungguh ni. Cari sungguh. Apa kau nak cari dia? Cari sungguh. Jumpa dia. Kau kat hijau. Tapi benda kau. Kau jawapan yang bukan kau hidung. Okey, apa kena jawab betul? Mat. Ambil mic abang kena jawab kan Apa mic. kita cari, kita buat. Tak hidung. Cari susah payah dah ni. Kau memang tak buat. Kau gitu. Okey, soalan seterusnya. Ramai orang tahu cara membukanya, tetapi tiada siapa pun tahu cara menutupnya. Apakah ia? Kau je dengar ni. Ya tak ada dengar, tapi apa? Adik rasa tahu dik. Orang tahu nak buka je kan, tapi nak tutup tahu dia tak tahu. Itu kereta. Kacang. Ha? Kacang. Salah. Jalin. Adik tak boleh jadi gitu adik. Adik gitu adik. Ramai tahu cara buka, tapi Clue. tak boleh tutup. Clue. Clue dia makanan harian kita. Nasi. Salah. Jalin. Clue lagi. Makanan harian kita. Yelah. Clue lain pula. Kakak minta clue tu. T. Huruf bermula huruf T. Cari. 5. 4, 3, 2, 1. Lagi kau Ramai tahu cara buka tapi tak tahu siapa tak ada siapa tahu cara tutup. Apakah ia? Huruf T makanan harian kita. Timun. Salah. Cari. Satu. Telur. Ha? Telur. Benar sekali. Okey, orang ni senang. Memang tak boleh jawab. Kita tahu lah. 4 orang awek share satu payung ketika berjalan. Tapi tak ada seorang pun basah. Sebab apa? Sebab tak hujan. Benar. Jual mantak. Kaki gitu. Mudah gitu. Okey, soalan seterusnya. Burung apa yang suka enjoy? 5. Burung. Burung apa yang suka enjoy? Adik apa? Burung layang-layang. Ha? Burung layang-layang. Buat apa? Enjoy layang-layang. Layar-layar atau muka? Uya, kelu kemang. Burung yang suka enjoy. Kelu. Clue dia burung tu bermula dengan huruf M. Merpati. Benar sekali. Benar mah. Apa tak ada Okey. Dengar. Soalan seterusnya untuk Abah. Hantu apa yang bercuti? Ada cuti khas. Hantu apa yang bercuti? 5. Apa? Clue. Hantu cuti dia tu kita cuti juga.
Hantu raya. Hantu dia. Hantu raya. Cuti raya. Hantu sangat. Bau. Matai nak cari soalan. Kau tengah baca salah pun nak kena. Jangan apa-apa. Bodoh senang lah Hamzah depan tu. Okey. Senang ni. Senang ni. Okey, soalan senang. Dalam banyak-banyak sate jenis apa yang Sate Rika. panas? Senang. Menaskan. Itulah tak boleh win. Okey. Dalam banyak-banyak taman apa yang kurang sopan? Oh, senang. Taman. Ada lagi. Tak malu. Aku nak pergi Taman. Semua malu lagi. Taman. 3, 2, 1. Dalam banyak-banyak taman apa yang kurang sopan? Kakak banyak kali amalan ni 3, 2, 3 lah kakak ada tak ada. Taman tu bermula dengan huruf W. Cepat kak. Kurang sopan. Waterpark. Benar sir. Bapu waterpark. Tepat. Oh. Okey. Soalan seterusnya, binatang dia ada 2 soalan. So sudah. Tak boleh. Okey Tanya boleh. sikit lagi. Binatang apa yang paling tua? Oh, senang. Oh. Burung kakak tua. Apa? Salah. Saleh. 1. Binatang apakah yang paling tua? Musang berjanggut. Salah. Sikit lagi. Saleh. Burung kakak tua. Salah jawab dia. Saleh. Dia apa? Binatang apa paling tua? Clue. Clue dia bermula huruf K. K. 5. Kuda. Salah. Saleh. Kakak tua. Salah. Saleh jawab. Saleh. Dia takut yang burung tak jadi kau nak kakak. Okey. Burung apa? Bukan burung. Dia bukan burung. Binatang apa yang paling tua? Dia bukan burung. Dia. Binatang yang apa yang paling tua? Oh, tu. Bagi dulu kau. Saya dengar. Clue dia bunyi dia tu. Clue dia huruf belakang dia G. Apa? Ha? Oh, tahu. Mbek. Benar sekali. Kambing. Pasal dia ada janggut. Bidah gini. Tahu. Okey. Last round ni. Okey. Soalan seterusnya, benda Allah Hamzah ni tak boleh buat senang-senang. Dia baca. Okey. Dalam kalender setahun ada bulan yang ada 30 hari. Ada bulan ada 31. Jadi berapa bulan yang ada 28 hari? Oh. Ada bulan. Senang. 1. Salah. Saleh. Ada 30, ada 31. Jadi bulan berapa yang ada 28 hari? 12. Salah. Saleh. Okey, cepat. 5, 4. Kakak. Bulan Februari. Salah. Saleh. 5. Kalau gapo tak ingat
Aduh. Dalam kalender setahun ada 30 hari, ada 31 hari. Jadi bulan berapa ada 28 hari? Setahun lah. Ha? 1 tahun lah. Salah. Salah. Semua boleh. Benar sekali. Aku jawab lagi. 12 Dia semua bulan ada 28 hari. Tahu tu selalu. Ada kena bayar semua bulan. Okey, bulan Disember. Alahai. Dia kena putus kot. Okey. Kalau 12 bulan. Senang-senang je long. 12 bulan betul tu. Okey, Mama. Katak bila kita terbalikkan jadi katak juga tau. Tak ada tu. Kopi bila kita terbalikkan jadi Tumpah. Apa hasut pula terbalik. Okey, makanan apakah yang di dalamnya ikan, di luarnya ayam? Stay bang, stay. Di dalam ikan, luar ayam. Di dalam ikan. Luar ayam. Ayam pereng bang. Sardin. Sardin kan? Sardin cak ayam. Mana dah apa? The boy aku dah jawab. Dah ayam dulu. Mak ni tak pernah dengar lagi lah. Payah tu nak pergi kemah. Dah. Pokok apa yang betina je tak ada jantan? Apa? Pokok ke betina je tak ada jantan? Pokok. Oh. Kelu lah, kelu. Kelu bang, kelu. Kelambu ah. Kelu dia Kelu dia kena panas lah. Kena ke apa? Dia kena panas lah. Panas. Kenapa anda? Ya, dia kena panas. Pokok tu dia kena panas. Dia nak kena panah pokok tu. Baru jadi pokok. Aku nyamuk. Jamu air. Cepat kira. 5. 4, 3, 2, 1. Cari. Tak ada apa lagi. Kelu. Kira minta kelu lah. Ha. Dia tajam. Tina lah putih. Okey, pokok tu dia tajam. Ha. Dia boya. Cactus. Benar sekali. Betul lah. Sebab dia kaktus bukan bangtes. Betul lah tu. Betul. Okey, sini Hafirah. Hafirah lah kena tu Hafirah host. Apa? Lah siapa dia kat siapa dia. Okay guys, so kita nampak kat sini, kita cari siapa yang paling sikit calitan dia. Apa tak ada rasa? Wow. Apa tak ada rasa guys. So di sini pemenang pemenang teka-teki dimenangi oleh Abang. Dengan tanpa calitan Abang paling banyak calitan. Tercorok. Oh, Mak Ani Mak Ani dengan Mak Ani kuasa 2. Paling tercorot. So itulah game kita. So korang siapa yang nak tengok lagi game-game macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jumpa di next episode. Bye bye. Assalamualaikum.